Wahai Menteri Pendidikan, kamu umumkan hari ini mereka yang dapat A- tidak lagi diambil kira untuk tawaran matrikulasi secara automatik. Dulu 10A merangkumi 10A+, A dan A-. Itu yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Saya nak tanya kepada Menteri Pendidikan, bilakah dasar ini yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada tahun lalu diubah? Adakah ia melalui keputusan Kabinet ataupun sesuka hati saja diubah? Kedua, adakah mulai saat ini mereka yang mendapat 10A- ataupun yang dalam 10 subjek ada A-, semua A tetapi ada A-, adakah golongan ini tidak lagi mendapat tawaran secara automatik daripada matrikulasi? Kenapa perubahan dalam saat terakhir alihkan tianggul begitu saja? Tidakkah kamu kesian kepada anak-anak pelajar ini? Boleh tak yang berhormat Menteri tolong mereka? Mereka telah dijanjikan tempat ikut dasar yang ada. Kenapa secara tiba-tiba ubah pula dasar tanpa diketahui oleh pelajar? Itu persoalannya. Jangan nak menghukum orang yang bawa soalan itu. Selesaikan masalah itu lebih penting, lebih praktikal. Faham? Mana boleh tahun lalu Perdana Menteri yang umumkan, apa yang diumumkan oleh PM memang menjadi dasar. Kalau nak menolak satu pengumuman yang telah dibuat oleh PM, sepatutnya melalui Kabinet. Heran kenapa tidak melalui. Ataupun sudah secara senyap-senyap mendapat restu daripada Kabinet. Tolong beritahu, apa sebenarnya yang berlaku? Supaya berlaku adil kepada pelajar-pelajar yang telah pun diisytiharkan mendapat 10A. Itu saja. Janji ditepati, bukan janji dicapati. Jangan cakap tak serupa bikin, okey? Kita kena steady.